Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari kita cakap tentang integriti ataupun etika dalam apa juga perkara yang kita buat dalam hidup ni, terutama dalam kerjaya lah. Sebab kita biasa dengar berita-berita tentang rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya lah. Tapi yang paling penting sekali, adakah kita sebahagian daripada mereka ataupun kita tak ambil kisah. Kadang-kadang kita sebahagian daripada mereka tanpa kita sedari, kita as a part of that lah. Jadi integriti ni bermula bagi saya daripada diri sendiri. Sebab jika kita tidak mampu untuk jujur pada diri sendiri, okay, kita akan jadi lebih mudah untuk tidak jujur kepada orang lain. Sebab kenapa benda ni penting? Sebab bagi saya, integriti ini yang melibatkan saya punya nilai diri. Nilai diri iaitu my own self value that I need to protect to my very best. Sebab bagi saya, rasuah ataupun keputusan untuk tidak berintegriti ni ialah bukannya satu benda yang kita boleh kata, oh saya tiada pilihan. Saya tiada pilihan, saya terpaksa buat. I don't believe in all that. Cuma bila kita rasa tak ada pilihan tu, sebab kalau kita buat pilihan yang macam ni, yang berintegriti, kita akan hilang kesenangan, kelebihan dan juga kita akan hadapi kesusahan. Itulah harga yang kita perlu bayar untuk kita jaga integriti. Kita biasa dengar kan, kalau berniaga ni, kalau tak ada buat macam tu, tak boleh berniaga. Macam mana nak berniaga? Sebab semua orang buat. Itu masalahnya. Bagi saya yang paling bahaya ialah bila hati saya sudah boleh terima perkara itu sebagai perkara yang mesti dia buat. Maksudnya saya tidak boleh buat apa-apa. Bagi saya integriti ni bila kita kelebihan ke, dari segi duit ke, harta ke, jika kita bertuhankan semua tu, kita anggap integriti ni akan jadi penghalang untuk dapatkan semua kelebihan-kelebihan itulah, dari segi keuangan, jawatan dan sebagainya. Bagi saya, bila kita sudah terima integriti itu sebagai satu perkara yang kita tak boleh elakkan, maksudnya kita sudah percaya yang rezeki, nikmat dunia ni bukan daripada Allah. Itu yang saya takut. Itu yang saya takut. Sebab tu saya sendirilah, okay, saya cuba my very best lah untuk elakkan, even jauhkan. Tambah-tambah sekali saya dah jalankan saya punya own business kan. Ada tendensi ke arah tu saya nampak. Tapi saya akan cuba elakkan. The moment saya nampak satu, contohnya tender proses yang saya nampak sudah ada tanda-tanda ke situ lah, saya takkan masuk pun. Saya takkan elakkan. Tak apalah. Biar tak banyak, tapi hati saya tenang. Biar tak kaya, tapi bila malam saya boleh tidur nyenyak dan selesa. Okay, integriti ni penting. Sebab dia akan jadi kita punya asbab kita punya rezeki. Baik kalau rezeki saya tu memang daripada sumber yang haram, rasuah, salah guna kuasa, ataupun rezeki yang syubhah sekalipun, apa akan jadi pada darah daging saya? Apa akan jadi pada darah daging anak-anak saya, isteri-isteri saya, keluarga saya? Saya takut. Bagi saya integriti ini penting. Dalam apa pun kita buat, kita perlu jujur pada diri sendiri. Belajarlah jujur pada diri sendiri, barulah kita boleh jadi seorang yang berintegriti. Contohnya lah okay, apa sikap kita bila dengan orang, dengan bila tak ada orang. Itu bezanya. Maksudnya bila tak ada orang, kita still keep the same thing. Bila dengan orang pun kita macam tu. Itulah bila integriti ni bila libatkan, you faham lah kan, kita faham lah. It happens everywhere. Tapi tak apalah. Bagi saya bila kita buat satu yang betul, kita kena bersedia untuk jadi golongan minority. Saya biasa dengar ada some of my connection pun, tak boleh Zaini, tak boleh dapat job nanti. Maksudnya kalau kita serahkan rezeki itu pada orang, pada organisasi, bukan pada Allah, itulah jadinya. Okay, bagi saya lah. So integriti ni jagalah. InsyaAllah bila kita jaga integriti ni, kita akan dapat satu benda yang duit tak boleh beli, itu ketenangan. Orang yang rasuah ataupun salah guna kuasa ni sebenarnya dia nampak mewah, nampak kaya, tapi
percayalah. Okay? Hati dia takkan tenang. Sebab apa? Dia takut rahsia dia bocor, dia takut orang akan tipu dia and all that. Sebab dia dapatkan dengan cara tak betul. Sebab satu lagi yang paling bahayakan bagi kita tak jaga integriti ni, kita akan ambil hak orang lain. Hak orang lain. Contohnya sepatutnya dia dapat that application. Tapi kita, sebab because dia tak bagi rasuah kat kita hentikan, kita tak proses. Itu dia akan memberi kesan kepada orang lain. Kita mengambil hak orang lain. Ramai saya nampak. Okay? Sebab kadang-kadang tak apalah. Some people by integrity ni, orang yang tak ada integrity ni, dia tak tanya orang jahat ni, tak nampak jahat pun. Nampak soft spoken, very well mannered kan. Tapi sebab itulah kita jagalah. Okay? Jangan fikirkan orang lain. Bagi saya tak apalah. Kalau even kalau bisnes saya ni tak menjadi pun tak apalah. Tak apalah. Saya akan, insyaAllah, saya yakin rezeki tu ada. Rezeki Allah tu ada dan kita akan cubalah yang sebaik mungkin. Sebab tu jagalah integriti. Sebab itulah nilai diri kita. Nilai diri kita sebenarnya. Kalau kita tak mampu jujur pada diri sendiri, tak mampu berintegriti pada diri sendiri, saya yakin kita akan lebih mudah untuk tidak jujur dengan orang lain. Okey, itu sajalah. So sama-sama jagalah, sama-samalah kita jaga integriti sebab dia akan menjadi diri kita. Diri kita. Integriti ni penting pada amalan dan tindakan. Okey, bukan hanya pada kata-kata ataupun slogan. InsyaAllah sama-sama kita jaga integriti ataupun kejujuran.